apabila kita bercakap tentang mencegah rasuah, kita sering melihat kepada hukuman dan undang-undang. Namun, langkah paling awal sebenarnya bermula daripada keluarga yang membentuk nilai dalam diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widawati binti Robin, peranan institusi keluarga dalam memupuk integriti dan mencegah rasuah. Institusi keluarga merupakan asas utama dalam membentuk sikap dan kepribadian seseorang individu. Keluarga ialah tempat pertama seseorang mempelajari nilai-nilai kehidupan seperti jujur, amanah dan tanggungjawab. Dalam kita memupuk integriti pula, ibu bapa lah yang memainkan peranan penting kerana ibu bapa ini menjadi suri teladan kepada anak-anak. Melalui didikan yang baik, anak-anak dapat memahami kepentingan melakukan perkara-perkara yang betul serta menjauhi perkara-perkara yang tidak beretika. Selain daripada itu, penerapan nilai integriti dalam keluarga juga membantu mencegah rasuah. Individu yang dibesarkan dengan nilai-nilai amanah serta kejujuran, mereka ini akan lebih mampu untuk menolak perbuatan rasuah sebab mereka ini lebih memahami apakah kesannya kepada diri dan kepada masyarakat. Oleh itu, setiap nilai integriti yang diterapkan sejak dari kecil menjadi asas utama dalam melahirkan individu yang bebas daripada melakukan perbuatan rasuah. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Saya Nur Afika binti Muhammad Said. Nombor metrik YQ25110003. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan institusi keluarga dalam memupuk integriti dan mencegah rasuah. Integriti didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap komitmen dan kemampuan seseorang memelihara moral diri tanpa kompromi. Ini menunjukkan bahawa integriti bukan sekadar konsep tetapi perlu dibentuk sejak kecil. Dalam masa yang sama pula, rasuah pula merujuk kepada pemberian atau penerimaan suapan bagi mendapatkan sesuatu kepentingan yang jelas melanggar amanah dan tanggungjawab. Oleh sebab itu, institusi keluarga memainkan peranan yang sangat penting kerana keluarga merupakan tempat pertama seseorang individu belajar tentang nilai kehidupan seperti kejujuran, amanah dan tanggungjawab. Ibu bapa yang menunjukkan contoh yang baik akan mampu membentuk sahsia anak-anak supaya berpegang teguh kepada nilai integriti. Didikan yang konsisten akan menjadi benteng dalam diri individu, sekaligus membantu mereka menolak rasuah walaupun berhadapan dengan tekanan ataupun peluang. Sebaliknya, jika keluarga gagal menerapkan nilai moral, individu akan lebih mudah terpengaruh dengan gejala negatif termasuk rasuah. Keseluruhannya, institusi keluarga merupakan asas utama dalam melahirkan masyarakat yang berintegriti dan bebas daripada rasuah. Itu saja daripada saya. Seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya. InsyaAllah saya akan teruskan pembentangan ini dengan peranan institusi keluarga dalam memupuk integriti. Sebagaimana kita semua tahu, institusi keluarga ini adalah satu komponen mikro. Namun, ia mempunyai peranan yang paling utama dalam menentukan hala tuju moral sesebuah negara. Kerana apa? Institusi keluarga terutama ibu bapa lah yang akan mencorakkan dan membentuk integriti, memasakkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Dalam hal ini, ibu bapa wajib menjadi role model ataupun contoh teladan paling utama kepada anak-anak. Kerana apa? Kerana sedari kecil, ibu bapa lah yang akan selalu diperhatikan dan diamati perilaku dan percakapannya oleh anak-anak mereka. Dan seterusnya, inilah yang akan ditiru oleh anak-anak kerana mereka merasakan ibu bapa adalah idola ataupun figura yang patut mereka contohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan bahagian
cabaran institusi keluarga moden dalam menepani isu integriti. Terdapat 5 cabaran dalam isu ini, iaitu yang pertama, pengaruh media sosial dan juga teknologi. Akses tanpa batas kepada internet dan media sosial boleh mendedahkan ahli keluarga kepada maklumat yang tidak tepat, budaya negatif, serta gejala penipuan, fitnah dan ketagihan digital. Hal ini boleh menghakis nilai kejujuran, amanah dan tanggungjawab dalam keluarga. Kedua, kurangnya masa yang berkualiti untuk bersama-sama keluarga. Kesibukan ibu bapa moden yang bekerja menyebabkan komunikasi dan pemantauan terhadap anak-anak semakin berkurangan. Kekurangan interaksi yang berkualiti sesama keluarga boleh menyebabkan proses penerapan nilai integriti tidak berlaku secara berkesan. Kemudian yang ketiga, krisis nilai dan moral. Pengaruh budaya luar yang tidak selaras dengan nilai agama dan budaya tempatan boleh menyebabkan berlakunya kemerosotan akhlak, sikap mementingkan diri serta kurangnya rasa hormat terhadap institusi keluarga. Keempat, tekanan ekonomi. Kos sara hidup yang semakin meningkat menyebabkan sesetengah keluarga mengalami tekanan kewangan. Keadaan ini pula boleh mendorong segelintir individu terlibat dalam amalan tidak berintegriti seperti penipuan, rasuah atau penyalahgunaan amanah demi memenuhi keperluan hidup seharian. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, kurangnya pendidikan integriti dalam keluarga. Sesetengah ibu bapa lebih menumpukan pencapaian akademik berbanding pembentukan sahsiah, jati diri dan juga nilai murni. Akibatnya, anak-anak akan kurang memahami kepentingan integriti dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati binti Sabran, nomor metrik YQ 2511006. Pada kali ini saya ingin membentangkan topik yang telah diberikan kepada saya, iaitu cadangan pemerkasaan institusi keluarga. Pemodenan mengugat peranan keluarga, tindakan holistik diperlu untuk sosial generasi anak baru. Saya telah mengambil beberapa poin dan saya akan bentangkan satu persatu. Poin yang pertama saya adalah cadangan pemerkasaan. Yang pertama adalah pengimbangan komitmen kerjaya dan amalan masa berkualiti, di mana setiap keluarga itu hendaklah menetapkan satu sempadan yang jelas, iaitu mengasingkan urusan pejabat dan rumah, utamakan kehadiran fizikal dan emosi sekeluarga. Yang kedua, amalkan masa berkualiti, iaitu aktiviti harian tanpa gadget, makan bersama, solat berjamaah, perbualan terbuka dan juga bersukan bersama. Untuk isu yang kedua, iaitu pembudayaan digital literasi dan komunikasi bersemuka. Di mana di dalam ini saya telah muatkan ada dua isi. Yang pertama, budayakan literasi digital. Ibu bapa sebagai kompas penggunaan gadget berintegriti, elakkan kebergantungan penuh kepada gadget. Pemerkasaan komunikasi dua hala, amalkan mendengar secara aktif dan interaksi empati, wujudkan ruang selamat di antara ibu bapa dan juga kanak-kanak. Isu yang ketiga pula adalah pemantapan pendidikan keilmubapaan berteraskan model generasi Rabbani. Yang pertama, paksi keagamaan holistik, iaitu ibu bapa hendaklah menghayati risalah Islam untuk keseimbangan dunia dan akhirat di dalam institusi keluarga. Yang kedua, bina generasi Rabbani, di mana ibu bapa hendaklah memahami konsep agama yang benar, budi pekerti yang leluhur, berorientasikan pembangunan insan. Yang ketiga, usul hasanah, iaitu teladan akhlak yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa sebagai role model terapkan
integriti melalui tindakan harian. Membangun sosial generasi berintegriti melalui keluarga teguh. Saya kira itu sahaja pembincangan saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan rumusan tugasan kami yang bertajuk Peranan Institusi Keluarga dalam Memupuk Integriti dan Mencegah Rasuah. Kesimpulannya, institusi keluarga merupakan asas utama dalam membentuk sahsiah, akhlak dan nilai integriti seseorang sejak dari kecil. Dalam keluarga, ibu bapa memainkan peranan penting sebagai pendidik pertama dengan menerapkan nilai jujur, amanah, bertanggungjawab dan telus kepada anak-anak. Selain itu, keluarga juga menjadi benteng awal dalam mencegah gejala rasuah. Didikan awal tentang konsep halal dan haram, menghormati hak orang lain serta menjauhi penipuan dapat membentuk kesedaran anak-anak untuk menolak rasuah sejak daripada kecil. Namun begitu, institusi keluarga masa kini menghadapi pelbagai cabaran seperti kesibukan ibu bapa, pengaruh media sosial, tekanan ekonomi dan kemerosotan nilai agama. Cabaran ini boleh melemahkan komunikasi dan pengawasan terhadap anak-anak. Oleh itu, peranan keluarga perlu diperkukuhkan melalui komunikasi dua hala. Masa berkualiti bersama keluarga, pendidikan agama dan pembudayaan integriti dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, jelaslah bahawa keluarga yang kuat dan berintegriti mampu melahirkan generasi yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. Jika integriti dipupuk dari rumah, maka masyarakat akan bebas rasuah dan negara akan menjadi lebih maju serta sejahtera. Demikianlah rumusan daripada saya. Sekian dan terima kasih.